Itulah dia. Saya hanya dapat satu Shiba. Saya tidak suka itu Saya langsung. lebih lama daripada itu. Hebat. Ia kelihatan seperti pengguguran. Anda bayar kami sebagai perbandingan. Wah! Saya tak percaya mata saya. Saya tak pernah lihat begitu banyak lollipop. Mari kita mulakan kecil-kecilan. Tidak mengapa, kita hanya perlu buka balutan. Setakat ini, Anda tidak melakukan kerja yang baik. Saya tidak akan berputus asa. Berhenti ketawa. Oh, tidak. Saya patahkan gula-gula saya. Saya tak sangka itu mungkin. Yang penting ialah karamel masih utuh. Itu sahaja yang saya perlukan. Rasanya sangat sedap. Hebat. Untungnya, saya sudah selesai. Hebat. Saya sudah lama terlewat untuk menyegarkan ingatan. Lihat betapa mudahnya saya boleh buka pembungkus ini. Wah, saya banyak perlu belajar daripada awak. Hentikan menjadi cantik. Masa untuk bermain besar. Saya mahu makan semuanya sekaligus. Apa yang awak buat, Alex? Jangan takut. Saya cuma nak hancurkan karamel saya. Tengok, berjaya. Tiada bulan yang tinggal. Oh, hebat. Saya sangat kuat. Hentikan Alex Horsk! Baik, Stuzirin, saya sudah istirahat. Sekarang kita perlu tuangkan karamel ke dalam mangkuk. Itu banyak idea. Kamu ada idea yang sangat hebat. Oh, saya perlukan satu lollipop penuh. Saya tinggalkannya atas satu sebab. Tidaklah awak boleh celup dalam karamel yang dihancurkan dan makan. Sangat mudah. Sayangnya ia habis begitu cepat. Saya cuma perlu masukkan serdak ke dalam mulut saya. Itu pun tidak buruk. Ini sedap. Saya tak mau berhenti. Awak tumpahkan separuh daripadanya melewati mulut awak. Mila, sekarang giliran awak. Untuk simak sendiri dengan betul. Apa idea? No, bagaimana semuanya muat dalam mulut awak? Tidak dapat dipercayai. Saya takut dia akan berakhir dengan teruk. Apa? Saya kehilangan suara. Baiklah, saya akan bantu awak. Berpegang kuat. Kenapa kamu tidak mendengar saya apabila saya sudah selesai? Saya tidak boleh terus capai perkara ini. Saya tak boleh buat lagi. Wah, apa benda itu? Bau juga. Kita dalam mimpi buruk. Apa masalahnya? Tidak mengapa. Saya bersedia untuk letakkannya semula. Apa? Apa benda itu? Saya tak dapat melihat dan ia kelihatan seperti sebutir jagung. Anda mungkin betul. Ia tidak bercerita yang langsung tiup berbau. Anda masih tidak faham, bukan? Benih-benih itu membuat bertih jagung. Saya tidak tahu bagaimana. Baiklah. Di mana Anda mendapat ide itu? Bagaimana jika kita hanya tanggalkannya? Tidak. Oh, ia tidak berfungsi. Terlalu sukar. Kita perlu fikir semula. Saya rasa ia cukup kuat untuk memberikan satu biji. Bagaimana ia berfungsi untuk Anda? Saya rasa ia terlalu lama. Sekurang-kurangnya mari kita bermain sekejap atau tidur. Hebat, kawan-kawan. Kita ada anak-anak. Wah, hebat. Kami percaya kepada Anda. Ya, ia sangat bagus, bukan awak? My Slick Immersion itu yang lebih serius daripada pelurus rambut untuk bertemu kumpulan saya. Saya rasa besi seluruhnya akan berfungsi di sini. Pasti itu akan berfungsi. Cakap awak buat kami teruja juga. Sekarang saya sudah lakukannya. Saya sangat cepat. Awak mengejutkan kami secara positif. Kepala saya terbakar. Ya. Terlalu panas. Kadang-kadang dia panggil saya pemalas. Saya beri popcorn ini membantu mengalihkan fikiran daripada masalah saya. Hebat. Saya berjaya dengan sangat baik. Adakah saya sepatutnya membuat pertaruhan besar sebegitu? Oh, saya ada idea. Wah, apa benda itu? Mesin bertih jagung? Awak tak pernah nampak sebelum ini? Saya akan beritahu cara menggunakannya. Mula-mula, awak cuma masukkan biji jagung ke dalam. Ya, macam tu. Itu cukup buat masa ini. Biarkan Hijau saja. sudah siap. Ini luar biasa. Satu keajaiban teknologi yang Saya sebenar. rasa kita boleh tambah lebih banyak bijian untuk hasilkan bahagian kecil. Tertelan dengan... Oh ya,
Itu satu lagi perkara. Saya lebih suka begitu. Oh, masih ada biji jagung yang tertinggal. Saya akan gunakan semuanya. Sekurang-kurangnya mesin anda tidak terkawal. Ini mungkin yang terbaik. Adakah terdapat udang karang yang sebenar? Ia kelihatan menakutkan. Saya bahkan takut untuk menyentuhnya. Mengerikan. Kecuali anda hanya ada satu udang karang. Lihat bilah saya. Saya rasa kita tidak perlu takut. Walaupun udang-udang karang ini tidak berbahaya sama sekali. Oh, Saya tidak begitu pasti tentang itu. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana saya akan mengendalikan bahagian yang besar ini. Saya Terima akan kasih, cuba biarkan Alex. Mela Anda mula. adalah kawan sejati. Anda tahu ia agak sukar pada saat ini. Ia nampaknya tidak seburuk yang saya sangkakan. Betul ke? Oh, ya. Saya malah suka rasanya. Saya sedia untuk makan seluruhnya. Semuanya sedap. Saya tidak sangka akan menyukainya. Sejujurnya saya juga sedikit terkejut. Ya, ia sangat sedap. Mila, kamu mungkin ingin gigi Anda selepas makan seperti ini. Itu memalukan. Jangan rasa bersalah. Perkara berlaku. Saya berharap saya boleh menguruskan bahagian saya seperti anda. Baiklah, mari kita mulakan dengan kecil. Saya akan cuba ambil sekurang-kurangnya satu gigitan. Itu pelik. Saya sangka udang karang itu bergerak. Lebih baik saya dapatkan yang lain. Mujurlah saya ada banyak pilihan. Tetapi Terima pertama, kasih. saya akan buang semua barang tambahan. Tak kenal awak. Apa yang awak buat? Tidak ada apa-apa. Saya bukan apa-apa. Saya hanya perlu membersihkan udang kara. Itu apa yang bukan awak lakukan menakutkan, padanya? lihat ke Maaf, atas. kawan-kawan. Nari. Saya tak sengaja. Baiklah, cuba sekarang. Sedap. Wah, saya harap saya telah mendapat ini. Mau bahagian seterusnya? Saya akan suka untuk bermain di dalamnya. Oh, saya mempunyai cukup makanan semula. Hebat. Saya sering memproses anda dan saya tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita menyampaikan cerita. Oh, baiklah, Yok adalah contoh yang hebat untuk saya. Sekarang saya bersedia untuk mencuba dua. Hebat! Ia memang sedap. Pinjam sedikit daripada anda. Tak mungkin. Awak dah makan punya. Sekurang-kurangnya beri kami seekor udang karang setiap seorang. Cukup. Saya kata tidak. Jangan halang saya daripada menikmatinya. Sedap. Woohoo! PewDiePie. Saya rasa itu tidak cukup. Kenapa Jangan awak katakan saya begitu. Ayo, jangan marah. Saya hanya bergurau. Oh, tidak. ada banyak? Bagaimana ia boleh masuk ke sini, sayang? Awak oke? Oh, tidak. Tolong saya. Jadi pelindung saya. Selamat tinggal. Sesuatu. Jangan baling pada saya. Tidak. Sakitnya. Dengan semua petunjuk yang ada pada wira kita hari. Saya suka Chupa Chips. Saya juga. Terutama bila ada 10 daripadanya. Baiklah. Awak tak banyak. Oh, tidak. Ya, memang. Rabu mula dulu. Bagaimana cara saya nak tanggalkan pembungkus? Ya. Saya kata pergi. Seorang ahli sihir. Adakah anda akan membantu saya? Saya tidak suka gula-gula ini. Baik, bolehkah anda buat ni? Hah? Senang. Awak masukkan. Sebenarnya Maafkan tidak. saya, Rabu. Tak. Saya akan cuba cuni. Bagus, Sel. Baiklah. Emas untuk mencubanya. Selesai. Ya, 10 daripada 10. Ya, memang betul. Giliran saya, akhirnya. Kerepek tuba ini manis sekali. Dan saya Idea yang bijak. Saya akan pergi Meletakkan semuanya ke dalam laluan kecil yang istimewa. Dan menghancurkannya. Baik, kenapa yang kau wastarkan sejenis hela baharu? Nenek, saya buat taburan manis. Chip, chip dan bir saya. Jauh lebih baik. Ini mangkuk. Bow. Wah, sedapnya.
Oh, sedap. Ya ampun. Bagus. Nenek, dia bukan milik kamu. Betul, cucu. Tetapi yang mana patut saya mulakan dulu? Sebuah penyedut hampa gas? Nenek sangat kelakar. Lihat rambut nenek. Nenek, itu bukan dia. Saya ingin membantu Anda. Ada bakti Anda kebal dengannya? Apa yang sedang berlaku? Bagus. Sampah. Maaf. Cucu awak? Gula-gula ini sangat tendi. Rasa kau Worry to cure trade cure for the sell I, Joel. Lainnya. Zoom. Saya mahu perjanjian. Anda sudah makan bahagian Saya Anda. tersekat dalam mulut saya. Saya perlukan Anda, Tuan, untuk menikmati jelly fudge yang hebat ini. Di mana mulut saya? Mike, Tolong bantu saya cepat. Tolong saya merayu. Aduh, saya rasa saya terlebih buat. Sudah tentu. saya akan perlukan rahang saya, tetapi kuih muih ini sangat sedap. Saya akan makan satu demi satu. Apa yang berlaku? Satu lagi. Dan yang terakhir. Oh, acu, nenek. Acu, nenek. Saya suka bunyi ini. Saya akan beritahu. Satu biji jagung. Cik, dan itu sahaja? Kasih sejenis gurauan. Tonton ini. Dan peganglah punggung saya. Saya kurang upaya. 9. Baiklah, itu saiz hidangan yang bagus. Wah. Anda perlu berhati-hati. Dan hari Rabu adalah yang pertama. Oh, saya tak faham. Macam mana nak makan ini? Tunggu sekejap. Mari kita tambahkan sedikit api. Baiklah. Tracer Surrey. Seperti Jane. Sempurna. Mari kita coba. Nenek, Anda... Tidak perlu melakukan itu. Terima kasih. Giliran Anda. Baiklah, inilah setrika saya. Cantik. Saya tak percaya. Oh, apa? Sudah tiba masanya untuk membuat popcorn. Baiklah, letakkan biji-biji jagung saya di atas setrika dan voila, kita dapat popcorn yang lazat. ini menakjubkan. Benda cream hub. Bip, bip, bip. Ya, sekarang giliran kamu, Mike. Bingo! Saya juga ada idea bagaimana untuk Open buat bar. popcorn dengan cepat. Sebenarnya, saya ada mesin popcorn istimewa. Sekarang saya boleh masak sebanyak hidangan yang saya mahu. Makan. Sedapnya. Sekolah dengan awak. Oh, tidak. berlaku dalam Jangan hidup buat awak? ini. Apa yang berlaku dalam hidup Oh, awak? itu idea buruk. Apa yang berlaku Mesin dalam ini hidup pasti awak? rosak. Apa yang berlaku dalam hidup awak? Ketawa. 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 Mari dapatkan sebungkus popcorn yang kami ada sekarang. Kamu boleh lakukannya. Sila ambil sendiri. Ada cukup untuk semua orang. Itu gula-gula getah ke? Saya terus ribos. Treats. Benda tunggu kecil. Saya nak Lihat menara tinggi Gumini. Ya gila. Nenek, mula. Saya lapar. Baiklah, saya hanya ada satu pek. Lihat betapa merah jambu dan cantiknya. Saya suka. Anda boleh mula hari Rabu.
Oh, tidak. Anda belum menyelesaikannya. Dia langsung tak perasan. Baiklah, saya akan memakannya dengan senang hati. Lihat, nenek akan meniup belon. Ups, saya sudah selesai. Bersama gizi mo kalau mengkarang ganas. Pembungkusan ini. Dan sekarang saya reward. Dan untuk membuat stu gula-gula getah bisa. Ia kelihatan sempurna. Tetapi itu bukan semuanya. Lihat ini. Saya tak sebuah hasmi daripada gula-gula getah ini. Saya sekarang gumpalan getah. Pusingkannya dan siap. Wow, kereta saya. Hebat! Wednesday ada idea hebat. Oh, Syabas. Dan sebenarnya anak babi itu juga sangat lucu. Lihat itu. Jackie. baiklah. Tiba masa untuk makan mie getah saya. Sempurna. Apa bodoh. Giliran saya. Hore! Tapi, itu idea yang buruk. Saya akan cepat-cepat dapatkannya. Mari mulakan. Saya tertanya-tanya sebesar mana gelembung saya akan jadi. Baiklah, mari. Itu hebat. Mari kita lakukan lebih banyak lagi. Saya boleh bermain dengannya juga. Wah, ini sangat seronok. Ya Tuhan, saya nak sesak nafas. Macam, wow! Ya, saya ada idea keren. Saya boleh bina satu gunung daripada belon-belon kecil ini. Terima kasih semua. Lihat ini. Aduh, saya rasa saya berbohong. Oh, tidak. Terima kasih kepada semua yang menyukai dan melanggan saluran kami. Selamat tinggal! Cabaran. Dan saya tidak bernasib baik langsung. Dan saya ada satu lagi. Saya ada banyak lagi. Alex, Anda benar-benar tidak bernasib baik. Tidak mendapat kebisan yang menggembirakan. Baik, Saya suka. Dan Radiki, kita boleh menjadi yang pertama makan gula-gula getah kita. Saya akan makan sesuatu yang sedap. Saya suka hubah-bubah, terutamanya perisa getah gelembung. Apa yang kamu buat? Zong! Yus, nyata itu Bidinov dan saya perlu memilih perangkap lain. Ini satu untuk awak. Oh, ayo jangan menyumpah. Lihat gelembung yang akan saya tiup. Hebat. Adakah Anda tahu Anda boleh bermain dengan gelembung? Tapi Anda perlu menjadi seorang ahli sebenar untuk melakukannya. Wah, itu memang hebat. Alex, Anda hebat. Baik. Tak ada lagi sekarang klien saya untuk mengunyah gula-gula getah. Mula-mula saya akan membuang getah-getah ini. Saya tahu setiap satu daripada mereka akan benar-benar membantu saya. Dan sekarang masa untuk makan mereka. Itu sahaja. Wah, dan sekarang lihat betapa besarnya belon ini. Saya tak akan biarkan dia hembuskan belon yang lebih besar daripada saya. Duh, ini saya. Apa yang telah kamu lakukan? Ya Tuhan. Bukan sahaja ia memecahkan gelembung saya, tetapi dia juga mencuri kening saya. Bagaimana saya akan hidup sekarang? Kamu akan terus hidup seperti biasa. Baiklah, saya cuma sedikit panik. Tak mengapa. Nah, giliran kamu cuba gula-gula getah. Akhirnya, berkerja untuk menyingkirkan getah. Saya sediakan mesin istimewa. OSS kalau ada cara. Oh, tidak. Kamu boleh makan mereka satu demi satu. Adakah kamu bersedia untuk melihat gelembung sakit sebenar? Saya minta maaf. Berhenti. Terlalu besar. Adakah kita tahu bagaimana rangka itu turun ke bumi? Bingo! Saya ada idea. Kita perlu pecahkan belon itu dengan lastik.
Sekarang mari kita tembak. Atau ini akan mencair dan menghabiskan angkasa. Anda betul. Saya perlu lakukan semuanya sendiri. Kerja bagus. William, jika saya tidak perlu berkawan dengan Marge, saya benar-benar gembira melihat kamu semua. Ya Tuhan! Oh, baiklah, saya hanya ada 1 roti panas. Saya ada 10 semuanya. Ini tidak berlaku. Ya, memang. Lihat timbunan saya. Roti saya lebih sedap. Mila, kamu makan dulu. Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hore! Saya sangat sudah ada 5. Lihat saja betapa mudahnya biji-biji di dalamnya kelihatan. Betul, ia tidak sangat senang untuk dimakan. Apa benda itu? Tetapi saya hanya menggunakan pinset saya untuk hidangan kecil ini. Ya, jap, si imdihin dan si perembira mengotorkan tangan kita. Anda lebih baik jika saya lemparkan biji-bijian itu pada satu gelombang dan kemudian mengenainya sekaligus. Ya, betul. Mari kita dengar. Bling! Tepat 100! Itu sangat hebat. Itu bermaksud saya akan rasa 100 kali lebih baik daripada hari ini. Walaupun saya hanya ada 1 di 5, saya masih sangat gembira. Alex, giliran awak. Saya tak tahu. Baiklah. Terima kasih. Pertama kita perlu ke yang paling kelas. Memotong D5 terlalu mudah. Tetapi merobeknya adalah mengerikan. Alex sekarang kelihatan seperti seorang medik. Untuk menjadi medik, ia tidaklah sedap. Tetapi untuk makan D5, ia sangat hebat. Tumbut Alex! Baik, saya hanya makan D5 yang lazat. Itu saja. Kemudian mungkin saya patut mulakan juga. Jadi anda tak membazir masa. Memang sudah tiba masanya saya tambah foil saya juga. Ingat, saya perlukan pisau. Ini dia. Hanya makan buah D5 membosankan. Berjaya membuat jus yang enak daripadanya. Ia lebih menyeronokkan. Lihat bagaimana saya mempunyai mesin memerah. Itu mesin blink. Terima kasih. 1 mesin pemerah besar ditambah dengan 1 timbunan penuh biji D5. Banyak jus D5 yang sedap. Tengok dia. Dia tarik saya untuk minum. Adakah rasanya sedap? Ya, orang baik. Sekarang punya ada fuse di wajah Unais. Oke, bagaimana lain. Kita boleh menghilangkannya dengan mudah. Saya minta maaf. Ini dia. Aku cuma ada 1 tin Coke sahaja. Oh, aku ada lebih. Lihat betapa banyak Coke yang Mila dan aku ada. Ya, lihat. Aku ada 1 menara penuh tin Coke. Tapi aku akan minum dulu juga. Sekurang-kurangnya aku bernasib baik dalam cara tertentu. Coke sentiasa sedap. Ya! Ha! Dia perlukan kerja ini. Saya akan Saya Dede yang hebat untuk minum semua tin Coke saya sekaligus. Saya seperti membukanya. Dan selepas itu saya memerlukan straw khas dengan objek yang baru dibuat. Itu idea yang hebat. Itu pasti akan sangat lazat selepas semua ini. Boom! Saya rasa ada orang merayu untuk keluar. Biar seseorang mengaum. Apa pendapat kamu? Saya ini budak lelaki setelah semua? Kamu tahu? Tidak. Saya lebih suka cawan. Dan saya ada rambut putih. Jadi saya tidak biarkan ia jatuh. Sekurang-kurangnya sekarang saya tidak perlu tunggu untuk gulungan atas. Saya yakin saya boleh minum semua tin itu. Kami percaya awak. Awak. Oh, hanya jump roach itu menyerang kita. Saya tak fikir Betul. Berhenti. Ada tin. Sakit bila kena muka dengan tin. Saya minta maaf. Saya tak boleh berhenti.
Oh, Mila, apa yang terjadi dengan kamu? Sudahkah kamu lihat perut kamu? Ini atas pedal minyak. Selamatkan diri Anda. Aku di sini. Ini adalah kejamahan. Saya tidak tahu. Mila sendawa. Oh, Mila. Oh, Marco. Banyaknya ais marmalade. Mereka ada banyak dan saya cuma dapat satu mata jeli. Hello. Dan itu memang kelakar, tahu tak? Memperbodohkan saya. Itu tidak keladaran dia. Mungkin sedikit kelegar tetapi ia masih sangat sedap. Saya rasa Milo marah. Saya rasa gurauan saya akan menggembirakannya. Saya harap ia tidak kelihatan terlalu kejam untuknya. Ia kelakar. Rasanya sangat luar biasa. Lihat apa yang saya telah buat. Oh, ya sakit. Saya, Tuan. Ia sudah tiada lagi. Apa yang kau semua buat? Siapakah sesak nafas macam ini? Mela, awak buat Julie menderita. Dia tak boleh bernafas. Oh, ini sedap. Ini lazat. Tapi dari mana datangnya mata itu? Itu menjijikkan. Selepas kerja gila, makan mata marmalade yang lazat adalah apa yang saya perlukan. Oh, tidak tahu. Baiklah. Sisa diri saya juga mau semua barang-barang saya. Saya cintakan awak. Lihatlah pendapat kata dia kepada saya. Alex, apa yang kamu tunggu? Saya sendiri akan makan mata Apa kamu. lagi? Saya boleh uruskan barang saya sendiri. Kenapa kamu tidak menembak? Jangan kulit dan kongsikan dengan saya juga, kulit kawan. Saya pula ada jangan cuba-cuba. Saya tak akan beri apa-apa pada kamu. Apa yang berlaku? Saya tak nampak dengan jelas. Oh, sial. Alex, kenapa semua orang ada banyak penasihat dan saya hanya ada satu kawan? Saya harap ia sekurang-kurangnya sangat sedap. Saya hanya melaluinya dengan diri saya. Apa yang awak tunggu? Oh, Adakah ia seperti sedikit keseronokan? Kalau saya ada idea untuk coklat bar yang berpeluh dan beberapa kejutan licin, saya pasti akan melakukannya. Saya harap Alex tidak menangis lagi. Dapatkan, Twix! Danichi, lagu ini untuk coklat bar. Baiklah, ini Dylan Richards. Harapan. terima kasih. Ya Tuhan. Sen, Week akan yang pernah terhasil saya tak ia cium. keliran saya makan coklat. Tapi first kita perlu menghilangkan pemadam. Sekarang kita boleh mula. Oh, Ia sedap. Ia sangat sedap. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Anda tahu untuk apa coklat sempurna? Susu. oh. Syiril semuanya terbang ke muka saya. Saya tiada idea. Apa gabungan ini sepatutnya? Susu coklat, Twix, coklat dikupas. Selamat tinggal. Saya tak mau kehabisan coklat. Apa yang awak tengok? Alex! Kita pun boleh mula makan. Saya baru dapat satu idea yang hebat. Coklat memang sedap tentu saja, tetapi membosankan. Lebih seronok untuk bina menara besar daripadanya. Nutella akan jadi pengikat yang hebat. Wah, Alex! Saya tidak tahu awak boleh buat menara macam ini. Sudah tentu, saya boleh buat lebih dari itu. Saya harap menara ini akan memecahkan rekod. Saya benar-benar mau semua orang mengetahuinya. Oh, ya.
Tapi dia sangat sedap. Lebih baik kita makan sahaja dia. Akan jumpa anda lain kali. Apa yang awak lakukan? Kenapa menara itu bergoyang? Awak akan merosakkannya. Alex, kami minta maaf. Cuma kelembayar itu sedap. Tak apa, topi keledar menyelamatkan saya. Sayangnya tentang menara itu. Oh, wah, ada satu gunung penuh kerepek dan semua itu milik saya. Terima kasih. Ya, kami ada banyak kerepek dan saya ada satu kerepek yang sangat kecil. Saya tak boleh jilat dengan baik pun. Daripada mereka. Ini hanya boleh dilakukan dengan kaca pembesar. Sampel ng 40 nursery literacy. Serikis yung mabat ko specimen ng Farit Lazet. Kita perlu mengujinya secara empirik. Tingkat shot dan sangat stream. Alex, giliran Anda. Akhirnya, Itu tanpa sahaja. daripada carrying untuk menjadi sangat lapar. Sepanjang tutup shift begitu. Tiada siapa pun boleh buka ke bawah begitu. Tanpa bantuan tambahan, di sini tidak boleh buat. Sekarang ia berbeza. Sekarang saya akan tunjukkan Anda kelas master. Dan Anda akan belajar cara makan krepek. Tiada. Memuap. Tunggu sebentar. Ayah, gila, kira mereka berbahaya. Akhirnya giliran saya makan benda sedap ini. Saya minta maaf tetapi tiada apa yang boleh saya lakukan. Keropok terlalu sedap. Saya sayang kamu. Tapi kalian siap menyelamatkan saya. Saya hampir tidak merasakan pukulan itu. Tetapi saya tahu bagaimana kita boleh mengajarkan pelajaranmu. Yang terdekat daud pada dami sangku kasih cipandam ini. Ya Lazat, damatnya benar-benar cerah. Bukan brokoli. Macam jenis panera flake yang saya sangat menjijikan. Jadi apa saya rasa saya tahu apa yang perlu dilakukan dengannya. Jika saya menanam benih dan menjaganya, ia akan menjadi sesuatu yang sangat sedap. Anda menanam dengan sulfur. Berhenti menunggu. Berapa lama Anda perlu menunggu untuk ia tumbuh? Siapa yang kamu tunggu, Sam? Kamu pasti Fidelisnya untuk menguruskan brokoli kamu. Lihat sahaja pun dah membuatkan saya rasa mual. Macam kucing dalam mulut saya. Dalam mulut saya, baunya sangat teruk. Ini sesuatu untuk diminum. Saya tak boleh minum. Hai kami feature tea Sernes. Hanya perlukan air untuk menyiram laut. Oh, kawan-kawan, sesuatu sedang berlaku. Ia sedang bergegar. Ya Tuhan. Julie menjadi hodoh. Ya, itu hasil yang banyak. Sekarang awak kena makan. Ya ampun. Oh tidak. Macam mana rasanya? Adakah rasa sedap? Tidak, menjijikan. Bro. Lihat. Nak berhenti ketawa. Melon, sekarang giliran kamu. Sekarang saya tak mau makan banyak brokoli. Boleh kamu singkirkan? Rumah malang. Di mana? Betapa naifnya kamu semua. Sekarang kita kena singkirkan semua brokoli. Terakhir. Apa? Berhenti. Kamu pikir kamu paling bijak? Tidak, saya akan potong semua brokoli hanya untuk kamu. Bagus. Bagus, saya sudah selesai. Apa? Ayo. And dari sinilah semua yang awak buang. Jangan ingat kita kawan. Kawan tak menipu satu sama lain. Jadi selamat menjamu selera. Terima kasih. Saya Georgia Baldi kecil Skittles. Dengan sulitan dan hello sudah not Skittles sedalam. Yang lain ada lagi. Ya, saya juara size sederhana.
baldi Skittles ni memang cukup untuk saya. Hei, lihat itu. Wow, saya sangat bertuah. Saya tak pernah melihat begitu banyak Skittles sebelum ini, perempuan. Baiklah, saya rasa Britney akan mula. Okey, mari kita cuba. Bagaimana saya boleh makan dengan cara yang lebih menarik? Oh, idea. Saya akan tanam Skittles, ya, dalam pasu tanah. Kami akan meletakkan gula-gula menanamnya. Kami akan tunggu sekejap dan sekarang pokok itu akan tumbuh. Wah, lihat itu. Pokok Skittles? Apa? Itu nyata. Oh, ya. Saya lebih suka mencuba gula-gula itu. Mereka sangat besar. Oh, ya. Biar saya cuba. Hebat. Sangat sedap. Saya suka. Saya nak cuba juga. Hei, itu bukan milik kamu. Itu milik saya. Ya, saya ada idea paling hebat sekali. Sangat baik. Tapi saya setuju. Baiklah, dah habis. Kumis dengan bibir awak. Apa? Mereka berwarna-warni. Tengok tu, sangat comel. Tunggu, kenapa ia hilang? Okey, saya dah selesai. Giliran awak. Oh, terima kasih. Saya nak makan. Tuang terus di atas meja. Dan susun mengikut warna. Hebat. Sekarang biarkan saya ambil tiup saya dan makan semuanya sekali. Warna merah jambu selesai. Hebat. Wah, saya bersinar. Saya sekarang merah jambu. Hebat. Baiklah, biar saya cuba. Ya. Biar saya cuba warna biru. Ya, baiklah. Wah, saya bertukar biru. Gaya yang hebat. Apa yang seterusnya? Wah, Anda bertukar warna lagi. Dan lagi, dan lagi. Yang terakhir. Dan saya hijau. Yay, hebat. Tunggu. Nicole, seseorang menstenang play Seren Slim Mount Stupid. Anda telah terlepas satu video pun. Sila suka dan jangan lupa tentang loceng itu. Nicole, Anda boleh cuba sekarang. Okey, bagus. Mari kita cuba. Saya ada beberapa gula-gula lagi selepas semua. Hola. Hey Nicole, Swisid Bekong Strong. Dan cukup. Is your child skill? Semuanya milik Zia. Seluruh baldi Skittles ajaib ini milik Zia. Haya stick boleh berhenti makan. YouTube saya sudah. Tunggu apa? Sudah habis? Wah, adakah saya badut sekarang? Itu kelakar. Tidak langsung tidak kelakar. Saya tak mau jadi badut. Wow, ini adalah kuih gula dengan bentuk hati. Dan jarum disertakan supaya hati boleh dipotong. Kuih Brittany lebih besar dengan bentuk segi 4. Menarik. Dan kali ini Nicole mempunyai bahagian yang besar. Lagi, kuki ini lebih besar daripada kepala awak. Semua orang pasti terkejut. Tapi kita akan mulakan dengan Monica. Itu idea yang bagus. Baiklah, cuba dulu. Apa? Oh, mari kita ambil jarum. Oh, ia sangat tajam. Baiklah, ia muat. Ada kita cuba puan bentuk ia kain boleh puas. Oh, ya, ia nak pergi sudah seperti dia tidak melakukannya. Oh, itu sensor. Saya memecohkannya. Wah, kek di muka memang epic. Monica, bagaimana dengan Anda? Sekarang kita faham apa yang akan berlaku jika Anda tidak menyelesaikannya dan memecahkan biskut itu. Teman saya. Okey, mari kita semua. Saya ada tip hidup macam biskut ini. Ya, saya akan buat begitu supaya ia direndam dan menjadi lebih nipis. Oh tidak, ia pecah. Kau sentiasa sebelas besar store disediakan untuk Brittany. Itu kuat? Baiklah, ada 2 tuala untuk membersihkannya. Jangan risau. Ini dia. Hanya Nicole yang tinggal. Ayo, buat yang slownya. Baiklah, saya ada biskut yang sangat besar. Dan lebih baik gunakan gergaji daripada jarum. Saya boleh melakukannya dengan lebih cepat. Saya boleh lakukannya. Amin. Baiklah, sedikit lagi dan selesai. Kewati biskut, wah. Biar saya makan supaya harus dapat hukuman awak juga. Apa? Kenapa? Kenapa awak buat begitu? Itu satu kesilapan. Tak perlu tolong. Tidak. Nicole terkena cat merah jambu.
Nih, dia, Nicole, explain tuala. Itu langsung terselakar. Wah, berkecilnya botol Fanta ini. Manis. Brittany, skill mana sih dengan kamu? Oh, nah saya ada sebotol sederhana Nerds Jelly. Saya suka sangat. Tunggu apa? Oh, ada kemenangan. Saya ada sebotol besar haba buba jelly berperisa. Betapa hebatnya. Biar saya cuba. Tidak, tunggu. Giliran saya dulu. Biar saya buka botol ini. Mari kita perah keluar jelly kita. Wah, ia kelihatan sedap. Wah, mari kita cuba. Rasa sweater Fanta. Nicole, dan lihat snapage punya aku tinggal di tempat living lounge. Gadis-gadis, itu perlu cepat atau Nicole akan mulai makan jellynya. Ups, Monica, wow. Apa itu? Tiada siapa menjangkakannya daripada kamu. Oh ya, Brittany, giliran kamu sekarang. Baiklah, mari kita cuba. Saya ada jelly dan gula-gula nuts di sini. Picit keluar. Oh, itu sangat hebat. Sedap. Yum, 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 yum. Monica, rekod Salvin untuk mengganggu saya makan. Tolong, tak mungkin saya takkan berkongsi dengan kamu. Ya, tunggu, saya ubah fikiran. Nah, ini untuk kamu. Tidak, saya takkan beri kepada kamu. Kamu pikir begitu. Saya faham awak. Ya. Oh, Monica pasti akan ingat itu. Dan saya ada idea. Saya akan buat sandwich sendiri. Picit jam atas roti. Hebat. Hebat! Sekarang mari ambil sirap strawberry, tuang ke atasnya. Bagus. Sekarang saya akan tambah manik-manik untuk hiasan dan rasa. Oh, cantiknya sandwich saya. Kamu suka? Oh, Monica masih tersinggung. Tak apa, saya makan semuanya sendiri. Mari kita coba. Sedap. Nyom, nyom, nyom. Sangat sedap. Saya suka. Memadangkan Brittany Konohame sandwichnya. Sandwich manis itu sebenarnya sedap. Sekarang giliran Nicole. Buat secepatnya. Kami sudah lama menunggu ini. Hebat. Mari coba. Saya tak dapat keluarkan. Baiklah. Maaf. Botol itu terlalu besar. Susah. Considered lebih as first you saw. Ya, Singapore series untuk Cooper. Oh, ada sebahagiannya tertuang. Gua kan biarnya waran urutan untuk yon. Ya, hebat. Dan sekarang dengan kepala. Hey Nicole, berhati-hati. Oh, kepala saya berpusing. Tetapi agar-agar saya sudah keluar. Hebat. Oh, ia sangat cantik. Biar saya cuba. Wow. Akhirnya. Tuan, saya bukan buat semuanya. Tunggu apa? Hidung saya melekat pada jeli itu. Aduh. Oh, tak apa. Kita boleh cuba jeli dia sekarang. Wah, tinggi atas bangster kecil, kerepek sharpest. Yang paling pedas. Brittany dia punya bangster bersaiz dan even nakal. Tetapi Monica paling malang sekali. Dia mempunyai bangster besar. Lihat itu. Tapi ini Nicole mau dulu sedang package konyak soh. Jadi Merpuni dia peluang. Saya pasti ini akan menjadi sesuatu yang teruk. Kamu tidak boleh menakutkan saya dengan api. Mari kita coba dapatkannya. Oh, macam budak kecil. Saya boleh mengendalikannya. Mari kita coba. Keji kurang stres seperti semuanya ternyata tidak sedang. Wah, apa itu? Lidah saya terbakar. Hela, saya tahu apa yang tulis di beliau kesini adalah semburan mint. Ini dia Nicole. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, ia jauh lebih baik. Sangat menyegarkan. Ayo, giliran awak, Brittany. Baiklah, saya sangat takut. Saya cuma tak mahu ia terbakar sebab ketajaman. Mari kita lihat saiz keripik yang saya dapat. Oh, itu besar. Itu juga berwarna merah yang menakutkan. Baiklah, mari coba. Oh, tidak. Saya tak boleh. Brittany, kepulan selangat Sir Jilla friend. Tidak apa yang mengerikan akan berlaku. Oh tidak, muka kamu merah seluruhnya. Tenanglah, ketakutan itu akan... Aku tidak lari sedai. Ada pretty makan tuning. Just kalau senyaman juga tertuana. Hai, saya mulai dengan cepat. Oh, tidak, kamu dah langsung di situ terfakultai fantuk sir. Sudah. Ini supaya yang bedo saya pesunan. Idea. Saya akan tuangkan air ke atas Brittany. Ia patut membantu. Brittany pasti semakin baik. Monica, awak penyelamat. Tetapi saya tidak mahu mengecewakan awak. Sekarang giliran awak. Silakan Monica, buka dan cuba. Tidak lagi, saya berharap semua orang akan lupa.
Baiklah, smell saya besar. Advil kamu semua benar-benar akan menyokong saya. Itu perkara lain. Saya boleh menghadapinya dengan bantuan kamu. Saya boleh melakukannya. Biar kuahnya sebut sedikit. Oh, Ina. Semuanya mendidih di dalam. Ayo, Monica. Anda boleh buat. Anda boleh buat. Anda boleh buat. Sokongan daripada kawan-kawannya telah memberi Monica lebih kekuatan dan keyakinan diri. Dia pasti boleh menghadapinya. Mari kita sokong Monica dalam komen. Tolong. Tidak banyak masa yang tinggal. Sudah hampir sampai ke garisan penamat. Ya, dia hampir selesai. Dan tidak. Monica. Handphone cerewet beams kukil. Ada mangkuk air yang besar ini. Ayo. Terima kasih banyak. Saya bisnis itu banyak. Meows tu. Ada face record ikan tu. Ada dance di singguk aquarium. Saya baik-baik sahaja akhirnya. Comelnya awak. Selamat tinggal. Wah, itu 1 baldi penuh Tunggu sebentar. gula Maltesers. Jadi, lihatlah itu. Dan ia menambah besar. Mike ada 1 baldi penuh. Baldi besar. Tak percaya. Mari mulai dengan hari Rabu. Kenapa saya dapat yang paling kecil? Saya ada tiup istimewa. Saya boleh sedut semua gula-gula. Dan tangan saya tak kotor pun. Mudah dan lazat. Bagus. Mike, giliran awak. Jakian. Baiklah. Giliran saya. Saya ada sesuatu juga. Lihat itu. Sebuah kod. Mereka telah berubah sedikit. Boleh makan semua Maltesers dengan cepat. Menarik. Biar saya tunjukkan. Saya susun 1 slate besar. Sekarang, kita letakkan gula-gula Maltesers di sini. Dan lihatlah, ia sangat menyeronokkan. Lari! Tidak. Mari kita cuba. Mari kita buat lagi! Hah? Hebat! Apa itu? Wah, Saya rasa itu saja. Sedikit sudah tentu seperti ini masaknya. Ya! Saya akan mencobanya. Mereka sangat besar. Betapa sedapnya ini. jumpa lagi. Apa? Kamu mahu saya berkongsi dengan kamu? Apa? Tak boleh. Ia milik saya. Saya memang tidak ada mood untuk berkongsi. Baiklah, saya akan ambil semua Maltesers sendiri. Kita perlu potong lubang yang betul di meja itu. Kemudian saya akan berjaya. Apa? Mana gula-gula saya? Abu, awak dah makan semuanya. Macam mana awak boleh buat begitu? Anda kena berkongsi. Anda boleh habiskan yang ini. Betapa kecilnya pek bijirin ini. Terima kasih. Rabu ada yang biasa dan Enid ada yang besar. Lihatlah itu. Pek bijirin gergasi. Tak dapat dipercayai. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya tidak tahu apa nama saya. Mike, kita akan mulakan dengan kamu. Saya ada idea yang hebat. Saya boleh makan bijirin di meja kecil dari... Pinggan kecil. Mari tuangkan ke dalam mangkuk awak. Brilian, kan? Mula-mula, kita masuk dengan bijirin. Kemudian tuangkan sedikit susu ke atasnya. Ini akan menjadi satu. Betul-betul sedap. Bakukan! Patut cuba secepat mungkin. Teruskan dengan itu. Saya tumpahkan. Sedap! Tapi makanan kecil dan berkerut. Berhenti ketawa. Saya akan bersihkan diri saya. Encam Christine charge rawat tuan. Sudah setuju.
Hansdale's chicken finger na seduh. Minong bijirin ke dalam mangkuk. Main ambil ikan susu. Sempurna. Tangan. Ay, sa pinasayang kita mau country order berlaikalay here. Kami adalah mabuk berwarna-warni. Saya mau lagi. Tuhan, saya takkan survey kelitihan. Selamat tinggal. Enit giliran awak. Bagaimana saya boleh makan warna ini? Tunggu, saya ada ide yang hebat. Saya akan ke sana sebentar lagi. Hebat, betua besar. Terima kasih. Baiklah, bilik mandi akan sesuai untuk saya. Saya tidak ada mangkuk besar, tetapi saya ada tab mandi besar. Bosan? Susu di situ. Dia pasti mempunyai cukup untuk membina satu keseluruhan. Laju hingga titisan terakhir. Dan sekarang kita boleh letakkan bir bijirin kita. Tidak ada kemuncak. Adakah kamu masih bersama saya? Hebat. Tidur. Apa? Mulai sekarang saya hanya perlu berenang ke sana. Mari masuk. Oh ya, kita boleh mandi. Accurate. Segarkan diri kita. Oh, sayangku, jangan lemas dan pasangkan. Menarik. Daki, mau sedikit? Cobalah. Dan ia mempunyai apa donat kecil? Ia lebih kecil daripada cermin keemasan pada hari Rabu. Ada yang biasa. Dan Mike. Geek. Oh, dah. Ya Tuhan. Dia dapat bahagian paling kecil lagi. Berhenti. Biar saya mula. Semoga berjaya juga. Pertama, Ia kaliber seperti sorry all. Digabungkan, kami berjaya. Ia berkesan. Ia telah menjadi rata. Saiznya lebih besar sekarang. Sedap. Saya benar-benar suka. Baiklah, saya rasa ini sahaja. Sekarang giliran Ani. Yap. 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 Donat saya sedang menunggu saya. Ia comel sangat. Apa yang ada pada bibir saya? Tidak. Baik, itu apa yang kau buat. Saya tidak akan cium kamu. Oh, maaf. Warna ini bagus. Dan sekarang masa untuk donat. Itu menjijikkan. Bagus. Saya mahu makan semuanya. Wah, sekarang giliran saya. Yang kita perlu ukur. Faham. Satu idea datang kepada saya. Oh, saya minta Dia maaf. masih ada di sini. baiklah. Saya suka ini. Saya sayang kamu. Wah, saya tidak mau nih kotor. Baik. Sedap. Mari Satu lagi, kita potong Mike. satu bahagian. Wah, Apa yang saya lakukan? Anda perlu cepat. Gadis-gadis itu sangat... Sudah pergi. Baiklah, biarlah begitu. Saya tidak perlukan sesiapa kecuali donat saya. Ia akan menggantikan kawan-kawan dan semua hidangan saya. Terima kasih. Saya tidak tahu saya akan sampai ke penghujung. Donat kegemaran saya. Terima kasih. Oh, Mike selesai makan selepas 100 lapisan. Kamu ingat? Sudah 101 tahun, Mike. Oh, terima kasih kerana bersama dengan saya. Saya sayang awak. Apa? Sekarang giliran hidangan baru. Apa semua ini? Utang. Oh. Kelihatan menarik. Akan. Apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang berlaku? Oh, lihat itu. Ia adalah coklat bar kecil. Oh, tiny food sangat comel. Mari kita coba. Sedap. Kakak,
Saya suka coklat, tapi tak ada lagi. Kenapa kita tak tekan butang itu sekali lagi? Sekarang giliran saya. Tekan butang. Wah, ini coklat kawan. Memang lebih besar, mengeluarkan pembungkus. Dan saya perlu potong coklat jadi kepingan kecil. Pisau saya untuk itu. Itu lebih baik. Music. Terima kasih. Anda tahu tak? Satu idea terlintas kepada saya. Saya boleh buat keranda kecil saya sendiri. Biasakan dibuat dari coklat. Ladies and Shomelia there. Dan sekarang saya Harvard mencuurnai. Mari kita lihat. Oh, Wah. Ini sedap. Terima kasih. Saya ingin mempunyai keranda seperti itu untuk diri saya. Sedikit lagi, Gam. Giliran awak. Mari kita pergi. Apa saja yang awak kata, Rabu? Baiklah, saya tak nampak apa-apa. Ada sesuatu terbang ke arah kita. Oh, tidak. Berhenti. Kamu Kembali dalam kolam. Kamu tak boleh buat begitu. Maturities. Terbang dari langit sekarang. Oh, sangat bahaya. Oh, apa yang patut kita buat? Anda tahu tak? Kita perlu ambil pengering rambut Anda dan halakan pada coklat supaya ia cair. Pengering rambut Anda tidak setanding dengan lontar titik saya. Terima kasih. Lebih tahu. Berlindung di bawah payung. Ini sangat hebat. Berhenti buang sampah merata-rata. Terima kasih. Maka saya